Nina hari tu makan dengan kawan Nina. Dia dok suka sangat sambal kicap ni kan. Makan pula masa tu dengan sup. Jadinya dia tanya Nina, macam mana kita nak hasilkan sambal kicap version orang Johor ni? Sangat mudah sebenarnya. Sangat senang. Korang semua boleh buat kat rumah. So macam mana cara kita nak hasilkan sambal kicap orang Johor ni? Jom tersemak. Kalau portion anda nak gunakan tu banyak, gunalah blender ya. Tapi sebab Nina nak buat sikit saja untuk sekali makan je, Nina masukkan bawang putih dan juga lada dan tumbuk. Kali ni Nina guna lesung batu. Batu lesung. Lebih kurang lah tu kan. Lepas dah set tumbuk sampai halus, nak masukkan kicap. Kalau kita orang Johor, popular lah kicap jalin ni. Memang sangat sedap lah kalau kita makan, nak buat sambal kicap ni kan. Tuangkan secukupnya. Selepas tu masukkan sedikit gula. Tak perlu garam sebab dah cukup masin dah kicap tu. Masukkan sedikit gula lagi. And then teruslah perahkan limau. Perahkan limau ni optional. Ada tak apa, tak ada pun tak apa. Tapi lebih sedap bagi Nina, kita perahkan limau. Lepas tu kita gaul rata and dah siap. Dah boleh lah makan dengan pisang goreng. Nak buat sup, makan dengan sup boleh. Mihun sup boleh. Makan soto boleh. Cicah jemput petang-petang boleh. Itulah kita orang Johor kan, selalunya sambal kicap. Kita makan macam tu. Okay, selamat mencuba. Bye-bye.